Assalamualaikum and welcome back to Alinaga Channel. So kali ni aku nak react kepada satu music video. Kita akan terbang ke Korea kali ni sebab hari ni kita nak tengok Le Sserafim yang bertajuk Boompala. Apa siapa nama Boompala? Aku pun tak tahu. Kepada hampa yang mungkin first time dekat channel ni, hai, aku Alinaga, aku merupakan seorang videographer dan aku punya reaction adalah aku akan banyak komen from an editor perspektif ataupun videographer punya perspektif. So komen-komen macam framing, editing ataupun production wise, anything related lah. So yeah, without further ado, let's get right into the video. Alamak. Ay, Gemini. Ay. Oh. Okay, itu dia punya mukadimah dia. Alright. Okay, kita tengok balik apa yang kita nampak set ni. So yeah, first shot ni memang dah intrigue aku dah. Memang dah interesting dia bagi aku. Sebab kita dapat satu close up macam luggage yang ada bag, ada keychain ni apa semua tu kan. And nampak tak dia punya movement? Dia umpama macam kamera ni umpama macam, I don't know, adakah dia tracking dekat subjek luggage tu ke, ataupun dia macam POV shot lah basically tau. Lepas tu ada orang lari, langgar dia tumpah. Tu lelaki tu buat tak tahu lah. Lepas tu kita ada bunyi gong kat sini. I don't know why ni tempat apa actually, aku pun tak tahu. Tapi shot ni memang nice gila. Lepas tu kat sini ada collab dengan mana-mana brand ke apa ni. Lepas tu nampak tak, kita ada satu shot. Mana dia, sekejap. Okay, kita nampak dia tengah kali belakang. Lepas tu kamera pan out, tiba-tiba masuk dalam macam bushes, macam pokok-pokok, semak samu semua kan. Memang style gila. Lepas tu kat sini kita dah nampak dah, dia dah cut dah into the next frame. Terus kita dapat blur effect and zoom out kepada this girl right here. And terus tu ke scene. Ada siap ada asap-asap bagai bai. Tu dia. You cannot down to the clouds in the air. Wake up saying hi to the mirror, trying to find the light where the fear were. Baby say goodbye. Whoa. She's only an illusion, don't feed her. What? Beating a ball in the drama, stabbing the sham from mañana. Okay. For a second like coma. Oh, wow. Lain macam music video Le Sserafim ni. Okay, basically ni scene ni aku rasa very heavily CGI lah basically. Dia pun macam duduk atas, aku tak tahu lah kenderaan apa ni kan. Lepas tu kita ada banyak variety of shot kat sini. Macam tengok kat sini kita ada umpama macam very fast pergerakan tau. Macam pakai FPV drone tau basically. Tapi aku rasa tak kot. Dia ni, yang ni style gila weh. So basically kita ada, okay, basically cara depa shot ni aku rasa depa buat banyak angle lah basically. First depa letak kamera dekat angle yang pertama kat sini. Lepas tu dia injak sikit masuk angle yang kedua kat sini. Lepas tu dia injak sikit. So dia banyak cut lah. And depa continuously lah moving. Perempuan tu buat pergerakan tu kan. Sambil kamera tu depa switch angle banyak kali. So aku rasa ni mungkin dia ada banyak kamera sekali shot kan. Nampak style gila. If you see her, she's only an illusion, don't feed her. Beating a ball in the drama. Saji ke boy? From mañana. Pause for a second. Look at that. Tengok speaker tu besar mana weh. That is ginormous. Second like coma. Oh. Okay, lepas tu dia shot. Kat sini dia banyak pakai like blur punya effect radial blur apa semua tu. Kat sini dia ada satu pergerakan
zoom in, terus tukar ke, oh my god, ni style gila. Ni aku rasa basically green screen lah. Background tu. The fiddle bed punch on me. A boom bala boom bala boom bala yeah. A boom bala boom bala boom bala yeah. You can hold on to the clouds in the air. A boom bala boom bala What boom the? bala yeah. A boom bala boom bala boom bala yeah. A boom bala boom bala boom bala yeah. Nothing's forever, so nothing's to fear. A boom bala boom bala boom bala yeah. Oh, hold up. Ya Allah, aku tak boleh proses weh. Terlalu banyak benda yang happening on screen right now. Okay, aku perasan dekat scene ni, dia ada, depa macam main reverse sikit lah. Nampak tak kat sini? Okay, apa, okay, footage tu ke depan. Lepas tu dia ada reverse sikit ke belakang. Tu ke depan balik. Boom bala boom bala boom bala yeah. A boom bala boom bala boom bala yeah. Lepas tu kat sini ada speed ramp. A boom bala boom bala boom bala yeah. You can hold on to the clouds in the air. A boom bala boom. What is this, man? What is this, man? Ini bukan yang dalam, ni bukan orang yang dalam Aladdin punya benda lah tu ke? Siapa dia duduk dalam telong pula? Bala boom bala yeah. A boom bala boom bala boom. Okay, lepas tu shot ni basically it works sebab pergerakan locker buka tutup tu memang complement the beat of the song. Yeah. Boom bala eh. A boom bala boom bala boom bala eh. Nothing's forever, so not. This one. Oh, style tu. So basically ni dia pun just duplicate banyak kali. Oh, ni banyak kali shot ni. Shot banyak posing apa semua, banyak reaction. Lepas tu tampal, tempek ya dekat screen. Tengok, satu screen ni penuh dengan dia saja. Tak ada ruang kosong langsung. Things to fear. A boom bala boom bala boom bala eh. On my chest, on my heart, I'm drumming. Only loving on myself, I'm coming. I say let's dance, you can rise steady. Namaste, namaste, I'ma stay up. On my chest, on my heart, I'm drumming. Only betting on myself, I'm running. I say let's dance, you can rise steady. 1, 2, 3, bye bye. Apa dengar ada apa yang aku dengar? Dia punya melodi dia macam lagu Macarena. Aku baru dapat tangkap. Macam lagu Macarena. Hey Macarena. Even tarian dia pun macam Macarena agak. On my chest, on my Tengok ni. heart, I'm drumming. Only loving on myself, I'm coming. I say let's dance, you can rise. Oh, ni style gila weh. Ini sebab aku tak tahu lah, bila beat tu boom macam tu kan, terus dia macam ada angin tolak rambut dia tau. Dance, you can rise steady. Padahal dia duduk ketuk gong, ketuk benda tu. On my chest, on my heart, I'm drumming. Only betting on myself. Okay, lepas tu kat sini aku perasan ada satu transition crossfade lah. Jarang aku nak tengok transition crossfade dalam muzik video K-pop macam ni. Only betting on myself, I'm running. But say let's dance, And aku suka bila, sebab scene ni basically kita nampak ada banyak speakers. Kat ni kita nampak dalam muzik video ni ada banyak speaker besar-besar. So bila dia berdentum kan, kamera pun berdentum juga. dance, you can rise steady. 1, 2, 3, bye bye. Okay, itu style. Look at that. Dia berpusing-pusing. So basically aku rasa ni dua footage yang berbeza. And mereka just kurangkan opacity, tempek dekat atas original footage. So kita dapat this effect lah basically. 1, 2, 3, bye bye. Okay, dia terbang. Today, gotta let it flow. Oh. Feeling like a wave in the undertow. But man, it is something Whoa. I'm letting go. I gotta let go. Yeah, I'm going crazy. I couldn't be more in touch if you pay me. Okay. Self-love is a mommy on the baby. Then I'll meditate on a daily. A boom bala boom bala boom bala eh. A boom bala boom bala What boom bala, the? eh. Everything's so tight and everything's there. A boom bala boom bala boom bala eh. A boom bala boom Hujan bala boom bala, manusia. eh. A boom bala boom bala boom bala eh. Everything's empty so everything's Wey. there. A boom bala boom bala boom bala eh. You know what? Tengok music video ni teringat kat aku dekat trend shooting star. Dulu pernah ada trend shooting star di mana kita crop badan orang, lepas tu dia terbang merata tempat kan. Macam tu lah. Aku teringat, aduh. So ya, yeah, kalau scene dekat padang pasir ni memang banyak green screen lah, CGI. Lepas tu, ini memang style gila. Dia ada satu, dia pusing satu macam punya pusingan lah. Dia pusing. Lepas tu kat sini kita ada scene ayat mata jatuh. Tak tahu lah, mungkin dia terharu ke apa kan. So ayat tu jatuh dekat atas tanah, tiba-tiba tumbuh bunga. Dalam bunga tu ada orang. Okay, art berat ni. Lepas tu kat sini ada scene. Okay. Okay, kilat. Okay, ada efek kilat kat sini. Dia letak efek kilat. Lepas tu ada orang daripada titisan air tadi jadi orang. Like, what?
Look at that. Kita nampak macam-macam posing duk dah. Aduh kan. Oh my god, look at that. On my chest, on my heart, I'm drumming. On your loving, on my cell, I'm coming. Okay, depa duduk atas UFO pun. Namaste, 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 yeah. On my chest, on my heart, I'm drumming. What the? On my cell, I'm running. I say let's dance, you can rise, turning. 1, 2, 3, bye bye. A boom, bala, boom, bala, boom, bala, eh. A boom, bala, boom, bala, boom, bala, eh. You cannot drown to the clouds in the air. A boom, bala, Wow, boom, please bala, boom, stop. bala, Oh my god, stop it man. What is that? Aku tak tahu nak komen apa dah guys. Terlalu banyak benda and basically just heavy on VFX, CGI apa semua lah. Depa menari dalam mall, dalam pasar raya. Lepas tu ini interesting jugalah this effect. Dia ada start dengan top view, top down angle. Dia duduk atas troli, lepas tu kita ada kamera zoom out masuk dalam kipas punya mall tu, lepas tu kelok pergi dekat mata patung ni ada kambing, lepas tu zoom out tiba-tiba rupanya oh dia baju orang, lepas tu zoom out lagi. Aku tak tahu lah. Kadang aku rasa macam this portion of the video macam buat daripada AI pun ada. Look at that. Tengok orang-orang ni macam AI dalam siapa buat yoga dalam kapal terbang? What? Lepas tu zoom out kat Gunung Everest, lepas tu orang ni pun macam buat yoga juga. Lepas tu zoom out lagi rupanya gambar dalam kereta api. Okay, ni pun nampak macam AI punya scene juga ni. Apa yang aku nampak lah. Lepas tu kamera terus zoom out lagi. Terus dekat orang ni, atas kepala dia ada patung. Okay, kita sambung. Bala boom, bala boom, bala eh. A boom, bala boom, bala boom, bala eh. Nothing's to rival, so nothing's to fear. A boom, bala boom. Oh ya, masuk dalam kepala otak. Oish. Nampak tak? Tu dia. Okay, Android sponsor dia apa? Faham? Okay, tapi basically tadi kita stop dekat kamera banyak zoom out apa semua kan. Sampailah ke this macam festival punya scene. Sangat-sangat cantik. Lepas tu bila dekat sini, okay, kita dah start zooming in dah. Tadi kita banyak zoom out tau. Okay, sekarang ni kita dah mula zoom in dah. Tengok Okay, benda ni patung jatuh daripada langit. Nak langgar perempuan ni, tiba-tiba kita zoom in masuk dalam kepala otak dia. Kita nampak scene dekat tempat ni tadi. Lepas tu zoom in lagi dalam tangan dia. Ada bunga-bunga. Terus kita masuk dalam white scene. Ini just random lah. Oh, this shot memang gila-gila weh. Dia macam 360 punya kamera. Ni tu apa? Aduh. Okay. Aku tak tahulah. Aku tak dapat tangkap what is the mungkin the story di sebalik music video ni kan. Mungkin kalau hampa faham story dia, mungkin apa boleh bagi tahu kat aku. Tapi macam aku macam nampak terlalu random lah bagi aku. Macam art berat lah. Susah nak faham. Dia macam sangat tiba. So yeah, so itulah Bumpala daripada Lesya Rafim. Kalau aku tak salah sebut lah. So yeah, apa pendapat hampa? Hampa boleh beritahu dekat comment section down below. Dan kalau hampa ada cadangan on what music video should I react to next pun boleh beritahu juga dekat komen bawah tu. And yeah, kalau hampa suka video-video macam ni, don't forget to hit the like, share, subscribe, hit that notification bell and all that good stuff. And I will see you in the next one. Ciao.